Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alif. Okey, Alif Mukri. Saya asal daripada Johor Bahru dan umur 23 tahun. Alif ada masalah usus berkuman dan limpa bengkak. Okey, itu puncanya semua daripada pemakanan lah. So startnya Alif masuk hospital seminggu sebelum SPM dan kena warded dalam seminggu jugalah. Doktor check usus berkuman and then limpa pun bengkak. And mak Alif paksa untuk ambil satu botol aloe vera gel tu, botol kuning tu, satu hari satu botol dengan berry nectar, satu botol tu untuk 2 hari. And ada jugalah tambahan Atik C, uh, apa lagi, vitamin C, propolis, madu, macam-macam lagi lah. Okay, so memang consume dalam 3 hari. Dalam 3 hari tu doktor cakap doktor akan masukkan skop lah melalui bawah. Okay, ditidurkan. So bila doktor check, doktor cakap usus semua dah okay, dah bersih. So doktor pelik lah kita ambil apa kan. So masa tu kita orang tak cakap lah kita ambil aloe vera ni. Sampailah ada seorang nurse ni dia perasan aloe vera ni kita orang letak tepi katil. Tak sempat nak sorok. So masa tu nurse tu cakap awak ambil aloe vera ke? Tak apalah, awak teruskan je sebab doktor pun cakap usus awak dah okey. Cuma doktor nak check kenapa limpa bengkak. So besoknya tu doktor ambil darah apa semua and ambil darah daripada tulang belakang. Itu buat minor operation jugalah. So bila check apa semua doktor cakap pun limpa pun dah okey dah tak ada masalah dah. Sebelum ni biasa ambil darah waktu subuh tu doktor ambil dalam 5 tabung darah. Okey, silinder yang besar tu dan 5 tabung, doktor cakap at least nak penuhkan separuh untuk 5 tu. Bayangkan subuh-subuh ambil darah. Okey, lepas tu doktor cakap darah pun berkuman, tapi bila lepas beberapa hari macam tu consumekan produk-produk yang adik cakap tadi tu, doktor ambil darah itu ambil darah tulang belakang, semuanya dah tak ada apa-apa dah. Bayangkan orang biasa keluar hospital, doktor akan cakap okey awak pergi buat bayaran, lepas tu boleh ambil ubat. Tapi tak, Alif pula doktor cakap okey awak pergi ambil resit kat bawah boleh balik. Nak tak macam tu? Nampak tak amazingnya aloe vera gel ni. So itulah yang Alif amalkan. So korang semua yang kat luar sana, jangan takut nak cuba aloe vera gel ni sebab kita bukannya memudaratkan, sebab dia merawat, bantu kita merawat daripada dalam. Okey, itu je. Terima kasih.